Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Zai nak tunjuk resepi laksa utara Perlis. Kak Zai rebus dulu. Rebus dulu ikan sayang atau sardin. Dalam 12 ekor macam tu lah. Memang dapat banyak, satu perut besar. Okey, Kak Zai akan asingkan isi ikan dengan tulang. Okey, untuk Kak Zai blend ni, jangan lupa kita bawang putih, bawang merah, bawang besar kita blend kan. Okey, siapkan dulu. Okay, Kak Zai dah ready untuk asingkan isi ikan dengan tulang. Untuk isi ikan ni, kita jangan blend sekali semua banyak-banyak. Kita dalam cycle ketiga lah. Tiga cycle Kak Zai blend untuk isi saja. Make sure untuk kita jaga blender kita biar tahan lama lah, jangan rosak. Lagi satu, untuk kita punya isi ikan tu betul-betul hancur. Lepas tu dia pekat dan lemak. So jangan banyak-banyak air. Agak-agak je, agar dia boleh putar tu okey lah. Jangan sekali blend semua banyak. Okay, make sure kena step by step. Okay, Kak Zai nak asingkan tulang pula. Okay, dah siap tulang. Ni sangat sedap. Okay, 12 ekor ni Kak Zai ambil. So kita rebus macam biasa. Rebus jangan lupa dengan asam keping. Okay, Kak Zai dah ready untuk blend. Yang mula-mula tadi Kak Zai blend bawang-bawang, cili apa semua. Okey, dah siap semua. Kak Zai tapiskan untuk blend yang kita tulang tu. Tulang tu kita blend-blend. Dah jadi lemak-lemak macam tu. So kita pun tapis, takutnya ada yang kasar-kasar. So ni yang kali keberapa, dua. Kali kedua pula ada tulang lagi. Kita nak blend lagi. Okey, dapatlah dua pinggan lah, 2 pinggan macam tu tulang-tulang. Okey, hati-hati sebab banyak tulang yang tajam dengan kepala. So kita masukkan kita punya bunga kantan. Benda wajib kena masukkan dalam kuah laksa kita. Kak Zai tak buat pedas, so Kak punya cili kisar Kak Zai tak letak banyak. Sebab nak bagi semua makan. Lepas tu nak jaga perut lah, supaya jangan terlalu pedas. Nanti pedas sangat pun tak sedap. Sebab ni laksa kan, kita nak semua boleh makan. So kita masukkan bunga kantan dengan daun kesum. Yang ni semua satu ikat. Lepas tu ada Kak Zai bunga kantan Kak masuk dalam 3 batang macam tu. Okay, kita masukkan belacan. Ada setengah orang belacan dia letak asing, ada orang terus masukkan. Okey, ikutlah cita rasa dengan kreativiti bila anda berada di dapur. Okey, jangan lupa like, komen dan share, dan jangan lupa subscribe Kak Zai punya resepi laksa utara Perlis. Okey, kita dah mendidih-didih macam tu. Make sure betul-betul masak sebab dia ada cili, ada bawang semua kan. Kita nak betul-betul dia masak. Menggelegak macam tu. Ada lagi satu daun, kena masukkan juga. Tapi daun tu Kak Zai tak dapat share sebab ini rahsia Kak Zai punya business. So Kak Zai, okay, yang ni kita rebus, kita rendam dulu. Dia dah kembang betul-betul macam ni, baru kita jirus dengan air panas. Okay, jangan tengah keras-keras kita tak air panas, biar dulu. Okay, ni Kak Zai tunjuklah bunga kantan. Nak bagi dia jangan layu, kita kena rendam sekejap. Okay, Kak Zai masukkan lagi tulang ikan yang telah dikisar. Kak Zai masukkan lagi. Sebab dia inilah petua untuk laksa dia sedap, lemak. Okay, dia lah macam pengganti. Okay, yang ni Kak Zai dah siap. Sebelum masak tadi, rebus tadi, Kak Zai siapkan yang ni dululah. Taburan-taburan. Orang cakap kita punya outside. Kita punya dalam mangkuk laksa. Ni dah siap. Letak dalam bekas kuih macam ni So kita guna apa yang ada dekat dapur. Kita presentkan cantik-cantik untuk family kita makan. Okey, jangan lupa like, komen dan share. Bye.